Wangian mewah sering dikaitkan dengan harga yang mahal dan jenama eksklusif. Tapi kini, trend itu berubah. Perfume Paradise membawa pengalaman yang baru, bawaan kelas dunia pada harga yang mampu milik. Ditubuhkan dengan misi untuk menjadikan wangian berjenama lebih mudah diakses, Perfume Paradise kini menjadi pilihan ramai rakyat Malaysia. Dengan lebih 100 jenama antarabangsa yang ditawarkan, pelanggan bebas memilih haruman yang menepati gaya dan bajet mereka. Ditubuhkan pada tahun 2008. Okey, pada masa itu dia punya duta utama adalah Buat Belas. So Buat Belas selalu buat live masuk kat Facebook kan. So Buat Belas yang promotekan Perfume Paradise dekat live di Facebook. Perfume Paradise ni dia maintain dia punya kualiti dia dari segi harga. So harga tu dia boleh daripada seluruh kalangan umum boleh dapatkan Perfume Paradise juga. Dia punya dupe tu yang original sebiji dengan yang Perfume Paradise punya lah. Wangian kini bukan hanya sekadar aksesori, tetapi ia melambangkan personality, gaya dan keyakinan diri. Di Perfume Paradise, golongan muda menjadi pembeli utama. Saya memang ada guna ni Bella punya perfume. Kita nak try yang baru lah. Dia semua macam yang manis-manis, macam kena lah, macam sesuai walaupun muda ke, walaupun kita dah jadi mak-mak tapi bau dia walaupun yang manis-manis, bau buah tu, bau macam bau bunga tu macam best, suka, macam sedap pakai. Dengan populariti media sosial dan budaya mengekspresikan diri, wangian menjadi cara baru bagi menunjukkan siapa diri kita. Antara faktor utama kejayaan Perfume Paradise ialah harganya. Dengan tawaran diskaun yang pelbagai, menyebabkan mereka menjadi pilihan ramai. Bau dengan harga. Kalau saya, sebab dia macam, dia dah lama. Macam even kita dah berpuluh-puluh dia still bau lagi. So okey. Saya suka Wara dengan fresh vanilla. Kalau saya suka Only Me dengan lagi satu yang bau macam apa tu? Terry Junior tu. Ni. Apa dia? Very special. Dari bawaan citrus segar dan aroma oriental yang memikat, setiap semburan mempunyai cerita mereka yang tersendiri. Perfume Paradise bukanlah hanya memberikan sekadar wangian, malah juga mencipta pengalaman. Inilah dia revolusi bawaan daripada Malaysia. Saya Nadra Atira Syamsul Hairi melaporkan untuk Adi Pak.